Kita pernah gagal lah. Kalau ini gagal, gagal ketiga. Harap lulus lah kali ni. Saya nak ingatkan, bila kamu gagal dalam ujian LITA, tak kira lah dalam berapa mana-mana pun bahagian, saya ingin nak kamu semua terus ke ujian jalan raya. Boleh tak? Boleh tuan. Jangan tanya saya kenapa gagal ke apa. Kalau kamu dah buat silap, terus pergi ke jalan raya. Okey, itu saja. Ambil tempat masing-masing. Adik dah pasti. Lepas apa? Apa ni? Parking macam mana dia ni? Memang dia jaga parking. Kau ada parking tak? Kau ada parking tuan? Kau nak change ke? Keluar? 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 Parking ni. Dah pergi jalan raya terus. Jangan cakap pergi. Cepat. Ini kali ketiga dah tuan. Saya repeat test JPG ni tuan. Saya tak nak dengar. Pergi just cepat. Ke saya nak kamu, saya gagal dengan kamu terus. Assalamualaikum tuan. Salam. Teruskan. Nama saya Muhammad Isaiman bin Abdullah. Nombor kad pengenalan 0611111111. Jadi saya akan mulakan RSM. Signal berfungsi dengan tidak baik, cermin belakang dilaraskan, cermin teliti dilaraskan, lampu hazard berfungsi. Saya bersedia untuk diuji. Sekarang ni first kali telefon enggak Ustaz pakai? Pakai sah? Maaf tu. Dah gerak. Masuk mana? Signal. Maaf tuan. Dah, berhenti tepi. Berhenti tepi. Dah, kau ni bawa kereta pun macam tak pernah bawa lah. Kau dah belajar lah. Maafkan. Dah, sekarang ni aku nak keluar, tukar tempat duduk aku sekarang. Tuan, tolong tuan. Kali ni je tuan, saya sanggup buat apa je untuk lulus tuan. Betul, kau boleh buat apa je. Kalau macam tu, aku nak engkau bagi sesuatu. Bruh. Boleh tuan. Tuan nak berapa, saya bagi. Tuan cakap je. Aku nak 10,000. Boleh tuan. Saya boleh bagi sekarang je. Tapi aku tak nak yang sampai mak abang tu. Kau faham tak? Faham tuan, faham. Ni kita je. Baik tuan. Dah sekarang balik. Baik tuan. Baik tuan. Yeah boy. Yes, aku lulus. Kau lulus? Lulus lah. Kau kata kat aku yang kau tak dapat parking. Ni aku cerita kat kau. Dia sebenarnya tadi kan, aku bagi ni sikit bayar.
Mana mama ni? Tak angkat pula. Aduh. Kau bapak lah. Terut. Hello bapak. Assalamualaikum Aiman. Salam bapak. Aiman nak beritahu ni. Oh, ada berita ke? Kan Aiman repeat JPJ. Aiman dah lulus. Alhamdulillah. Betul ke you lulus ni? Lulus, betul Alhamdulillah, bapak. syukur. Alhamdulillah bapak. Adik tak sangka bapak. Adik dah 3 kali dah repeat. Akhirnya lulus juga. Alhamdulillah, syukur. Dah lulus, alhamdulillah, bagus. Okey. Mana mama? Mama tengah solat kot. Oh, patutlah adik kau tak angkat. Oh, okey, tak apa, nanti bapak suruh mama kau balik. Okey. Wah, kereta baru. Baik doh mama. Allah, kau panjangkanlah umur mamaku ya Allah. Dimudahkan segala urusan. Amin. Nice. Aduh, alamak. Kereta aku dah lama mama baru beli. Weh, kereta aku. Kau tak tahu nak drive ke? Kau tak ada lesen Sorry bang, saya tak sengaja bang. Aduh mak, macam ni. Aduh. Teruk ni. Alah, bang. Sikit je ni, saya boleh bayar. Bayar pula. Tak nak aku pergi polis ni. Bang, janganlah bang. Aduh. Okey tak? Kasih dulu. Kasih kereta aku dulu. Aduh. Rizal. Ni yang Muhammad ni datang kereta aku. Allah. Allah. Buka air nak bawa ni. Tu. Dua je. Teruk kita kau? Teruk weh. Kau tahu tak dia tu baru lesen P tu? Lurus MP. Aduh mak, patut lah. Dia tu kan gantung kalau tangga orang. Wish, teruk tu. Tapi kau tahu tak? Sebenarnya dia tu ada lesen tak lepas tu. Lepas. Macam mana dia dapat? Allah Akbar. Tu orang melanggar orang tu je. Baik tak ada lesen. Ya, Assalamualaikum. Saya nak bercakap dengan Tuan Arif. Saya. Oh, kamu. Saya daripada polis yang menjaga unit pencegahan rasuah. Saya menerima laporan bahawa kamu terlibat dengan rasuah melibatkan lesen memandu. Boleh mana ada tuan? Tak ada. Saya nak bawa kamu ke balai. Sini kot saya. Salah.